Okey, kita sambung balik video tu tadi. Ada tersilap tekan tadi. Jadi sekarang ni kita sambung balik. Tersilap tekan tadi. Jadi sekarang ni kita sambung balik video. Sekarang kita sudah berada di Bulatan Batu Sembilan kan. Ada video terkini apa yang agak lucu saya tengok. Kita bahas sedikit tentang video yang agak viral di Sabah ni. Di kawasan Papar ke apa Tuaran ke. Yang lucu, yang mana kerja penampalan jalan raya di jalan raya sebuah berdepan dengan sebuah sekolah agama di belah KK tu. Dia tuang minyak tar tu menggunakan cerek. Aduh, punya lucu. Tak pernah berlaku dah kalau di Semenanjung ataupun di Sarawak benda tu. Tapi di Sabah ni kontraktor dah boleh begitu. Pakai cerek untuk tabur minyak tar tu di atas jalan raya. Bayangkanlah, dia tampal sikit-sikit. Jalan yang rosak teruk tu ditampalnya menggunakan apa nama tu? Semprotan kita orang, semprotan angin dengan sedikit dengan cerek air untuk apa, tampal jalan. Betul-betul lah. Standard kontraktor yang ada di Sabah ni lucu betul saya tengok. Kenapa boleh berlaku begitu tahap kontraktor yang ada di Sabah ni? Yang mana, macam mana dia boleh dilantik menjadi kontraktor untuk mengendali maintenance jalan raya negeri? Bukan jalan ni, jalan apa? Jalan kampung ke ataupun jalan sawit. Jalan raya negeri. Macam mana? Memang lucu lah. Jadi bahan. Itu video betul-betul menjadi bahan olok-olokan orang-orang di luar negeri Sabah. Bayangkanlah standard kontraktor yang diambil untuk menjaga jalan raya di Sabah. Sebab itulah jalan di Sabah ni, tengok, tampal sikit bergabung bang begitulah. Itulah standardnya di sini. Tengok, tampal sikit. Dah pun pelik. Macam mana dia boleh dilantik menjadi kontraktor? Jadi yang mana kontraktor yang ada di Sabah ni jangan jugalah melampau-lampau. Sebab kadang-kadang perbuatan itu, aduh, kesian rakyat tu di Sabah. Lucu tu. Ini pun salah satu ni. Memandu perlahan di lorong kanan. Tak kisahlah kau tentera ke, polis ke, apa ke. Kalau dah tak boleh nak memandu laju, duduklah lorong kiri. Janganlah kita rasa bangga kita pakai kereta pasukan, kereta kerajaan, memandu dalam keadaan tidak mengikut peraturan lalu lintas. Duduklah sebelah kiri. Kalau tak boleh nak memandu laju. Susah, nanti ditegur, marah. Susah kadang-kadang. Nak cakap pun susah juga. Kadang-kadang tak boleh nak ditegur. Ada setengah orang jadi begitu, tak boleh nak tegur. Dia rasa dia betul. Sekarang ni kita menghampiri simpang masuk Batu 12 Sanakan ke simpang masuk rancangan Sungai Manila Batu 12 ni. Simpang masuk dia terbit line ni. Jadi sekarang ni kita akan ke depan lagi di Batu 13 untuk hantar barang balik. Tengoklah ni, dia dah tukar pakai tukar simen pun pecah juga. Itulah standard kontraktor di sini. Kontraktor yang mengendalikan maintenance jalan di Sabah ni. Dia dah tahu dah.
dia tukar pergi simen. Tapi simen tu pun pecah, ditampal pula aspal pun pecah. Itu macam saya dah lebih 20 tahun di Sabah ni, saya macam lucu tengok apa yang berlaku di Sabah berbanding di Sarawak. Di Sarawak kita tak nampak sangat. Memang ada juga yang tak berani, tapi kita taklah nafikan kebaikan. Apa kata orang, jalan raya di Sabah dengan di Sarawak ni jauh bagai langit dan bumi. Dia punya kontraktor pun jauh bagai surga dan neraka. Tapi di sini tengoklah, rakyat sini kena terpaksa terima je apa pun yang keluar daripada mulut-mulut orang-orang yang sepatutnya bertanggungjawab tu. Dipaksa untuk terima, tidak boleh berbunyi. Dipaksa untuk terima. Tu jadi masalah tu. Sampai ke Batu 13 tempat Abang Bahar ni. Oh, yang getah tu. Okey. Sampai sudah. Kita sudah sampai sini. Tinggal kita hantar sudah tadi barang tu. Itu the Swiss tu kan? Apa nama itu yang dia punya air itu kan? Ya. Kalau kita cari belum lagi aku apa belum. Minyak di satu jalan itu. Oh. Iya, habisnya. Itulah dia punya bunyi. Swiss tu dah kita ganti. Yang rosak tu tak boleh pakai sudah kan? Rosak betul pun sudah. Ini kasih turun. Ya. Kalau kasih naik, sana yang naik. Turun tak boleh. Rosak betul. Turun. Ini okey sudah ni. Tinggal wiring balik, tarik balik ke sana. Okeylah tu. Tapi nanti mau Ini lumut bahkan bukan di depan nanti tu. Bukan dia lumut yang kekal tu lah. Oh, ni bukan kekal lah ni. Oh, sama bonet depan tu sama juga kan? Oh, aku ingat apa ini? Begini juga nanti ni. Ya, begini kan. Oh, aku kan apa benda aku rupanya lumut. Okey. Itu saja. Cuma aku ndak terlampau kasih bang supaya bang tak kusut. Daripada bang ada di sini. Ini kurang. Ini terus macam bang aku ndak ada opsi, Bang. Jadi? Tapi nanti aku carilah situ cat hitam ganti karat kah.